Aku dah lama simpan perasaan ni, tapi hari ni aku rasa aku kena luahkan. Aku tinggal laki aku sebab ketum. Ya, ketum. Muka dah lah tak seberapa, duit pun tak ada, tapi ambil ketum. Aku terpaksa kata macam ni bagi korang kat luar sana sedar sikit. Kalau kau miskin, perangai tolong jangan ikut miskin sekali. Aku tak pernah bayangkan aku akan sampai ke tahap ni, tapi dia yang buat aku pilih jalan ni. Dulu aku sabar, aku tunggu perubahan, aku bagi peluang demi peluang. Setiap kali dia janji nak berhenti, setiap kali dia cakap, sayang, lepas ni abang berhenti. Aku percaya, tapi ketum tetap ada. Dia makin agresif, makin malas, makin jauh dari aku dan anak-anak. Aku jadi tertekan. Hidup aku penuh dengan ketakutan. Setiap malam, dia tidur seharian, lepak dengan kawan-kawan, tak keluar kerja, dan aku terpaksa uruskan semuanya seorang diri. Anak-anak mula takut. Mereka tak faham kenapa ayah mereka berubah. Mereka mula malu dan aku tahu hati mereka terluka. Aku rasa aku makin hilang suami aku, makin hilang diri aku. Aku tak boleh terus hidup dalam ketagihan yang menguasai suami aku, yang buat dia lupa siapa dia, dan lebih teruk, lupa siapa kami. Aku dah cuba semua cara. Aku dah bertahan sekuat mungkin. Tapi akhirnya, aku sedar aku tak boleh selamatkan dia kalau dia tak nak selamatkan diri dia sendiri. Aku tinggalkan dia bukan sebab aku tak sayang, tapi sebab aku sayangkan diri aku dan anak-anak. Aku tak nak terus hidup dalam ketakutan dan kekecewaan. Ketum tu bukan hanya merosakkan tubuh, dia merosakkan hidup, merosakkan hubungan, dan paling teruk, dia merosakkan maruah. Aku buat keputusan untuk mulakan hidup baru, jauh dari ketum dan jauh dari segala yang merosakkan kami. Kat sinilah fungsi Akar Sulabayu. Herba ni bantu detoks tubuh, pulihkan saraf yang dah rosak, dan beri semula tenaga yang ketum dah ambil. Aku tahu, aku buat keputusan untuk hidup lebih baik, dan aku harap dia pun satu hari nanti akan sedar, dan kalau dia nak berubah, jalan untuknya ada. Tapi aku perlu selamatkan diri aku dan anak-anak dulu.